First time Powerman 2025. Walaupun ada kad OKU, kita boleh datang dengan family dari Johor. Event ni ada Hafiz Syarin, ada KJ, ada Syed Saddiq. Start pagi tu dengan Liha Awesome. Dia tanya bila nak mula. Ada adik ipar, coach SSTMI, guide banyak benda. Hari Sabtu kita mulakan dengan ambil kit. Lepas tu semua peserta kena check in bike siap-siap sebelum pukul 5.30 petang dekat transition area. Ada dua benda penting untuk masuk dekat transition area ni, tail tag ni. Dengan tu kita dah pakai ni sampai esok kita check in bike. So kita tinggal basikal je hari ni, barang-barang lain kita bawa esok. Basikal semua cantik-cantik, canggih-canggih, mahal-mahal. Pukul 4 kita bangun, pukul 4.30 kita gerak. Jalan tutup pukul 5. Parking dekat Masjid Besi dan kita gerak ke transition area. Transition area ni buka pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Kena pakai helmet. Helmet mesti dah tampal stiker depan belakang, ada 2 stiker lah. Beratur pagi tu untuk masuk, orang memang ramai. Cari basikal ikut nombor masing-masing. Biasanya orang akan letak helmet, boleh bawa satu beg je, beg kasut, dan susun barang-barang. Yang penting cek tayar lah. Jangan lupa gel dengan spray. Event ni strictly tak boleh ada earphone dan tak boleh ambil gambar pakai handphone masa event. So tak ada gambar atau video masa running dengan cycling. Ada orang yang kena tegur juga masa event, takut kena penalti. So ini gambar masa nak ambil medal, dah finish. Untuk first time Powerman dapat masa 2 jam 27 minit. Itu untuk masa sendirilah, tak laju, tapi bolehlah sebelum cut off time 4 jam 30 minit. Ini masa nak ambil basikal, buka pukul 10.20 pagi. Sebelah tu ada Hafiz Syarin, memang laju lah. Dia timing sejam lebih lah. Kita timing 2 jam lebih. Tapi tak apa, enjoy. Tahun depan kita cuba untuk beat timing sendiri. Jom Powerman 2026.